mereka menanti Al-Quran macam kita menanti daging korban. Rahmanir-Rahim. Untuk makluman tuan-tuan, untuk sampai ke sini bukan benda yang mudah, mengambil masa yang panjang dan memenatkan. Dah sampai ke Kampala, nak sampai ke Jinja 6 jam. Daripada Jinja nak sampai ke sini 3-4 jam. Jadi sukar untuk mereka dapatkan Quran. Yang pertama difahamkan kepada saya, di Uganda tidak ada cetakan Quran. Semua kena beli luar. Daripada Sudan satu. Mesir. Dan di Mesir, cetakan Mesir kan. Kemudian bila sampai di Uganda pula, hanya ada di Kampala. Quran hanya ada di Kampala. Jadi tak ada akses masuk ke dalam ni. Jadi Alhamdulillah, bagi saya sangat berbaloi lah. Kita bila dapat sangat berbaloi dan sangat berpuas hati bila kita dapat hantar Quran ke tempat-tempat yang sangat sukar untuk masuk. Dan bila tengok di sekeliling saya ni, inilah orang Islam di sini yang sangat tengok mereka menanti Al-Quran macam kita menanti daging korban. Tengok seronok depan mari nak tengok tak dapat Quran. Subhanallah. Maka rakyat Malaysia banyak lagi yang berwakaf, banyak lagi tempat yang kita boleh pergi. Banyak lagi madrasah, masjid.